Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala jabalin yuqal lahu Jumdan. فقال سيروا هذا جمدان قد سبق المفردون. قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Disebut dalam Sahih Muslim hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW dalam perjalanan kembali ke Madinah, Nabi kembali ke Madinah bersama dengan para sahabat sampai dekat satu gunung yang bernama Jumdan. Dia satu gunung yang tinggi lah, ya kan? Di antara gunung itu terletak di antara Yambu' wal Ais, mana di luar Madinah, dan dia tu mana gunung yang digunakan untuk puncak dia tinggi, paling tinggi lah, untuk mananya lihat mana nak tengok musuh datang ke apa ke atas puncak Jumdan ni lah. Jadi dalam perjalanan balik ke Madinah, Nabi dengan para sahabat tadi kan jalan sampai di Bukit Jumdan. Nabi kata, hadza Jumdan. Ini gunung ataupun Bukit Jumdan. Maka Nabi kata, jalan, teruskan perjalanan. Hadza Jumdan. Dan Nabi kata, qad sabaqal mufarridun. Telah mendahuluilah oleh orang-orang yang merindui. Ya kan? Jadi, maksud dia nanti tak habis bang. Saya. Semangat abang nak tahu tu. Tu best tu. Tengok Nabi cakap kan. Tengok Nabi cakap. Sahabat ni, kalau dia bertanya, manil mufarridun? Siapakah dia yang merindu itu ya Rasulullah? Baru Nabi jawab. Qala adz-dzakiruna Allah katsiran. Orang-orang lelaki yang berzikir kepada Allah dengan banyak, dan orang-orang perempuan. Jadi, Nabi SAW ni, sesuatu yang realiti di hadapan mata yang berlaku, Nabi nak kaitkan dengan yang maknawi. Yang maknawi maksudnya yang berkaitan dengan Allah tadi. Jadi, sahabat-sahabat ni, kita ni kalau musafir lama-lama, kita seorang pula pergi, anak isteri semua di rumah, kampung halaman. Ya. Jadi, maknanya, perasaan rindu itu dia membuak-buak lah. Teringat anak-anak, isteri, keluarga, kampung halaman. Tak balik 5 tahun. Saya 5 tahun pergi Pakistan, baru balik lebih kurang. Kan? Mak kita tinggal 5 tahun, 4 tahun kan. Saya tak, kawan saya 10 tahun. Kawan saya 3 orang, 10 tahun. Orang miskin lah, balik duit tak ada. Orang Terengganu seorang, orang Kedah seorang lagi orang Perak. 3 orang. Jadi saya balik juga. Nak masuk 5 tahun tu saya balik lah. Tapi kerinduan kita pada mak ayah kita kan, tak tahu kampung kita jadi macam mana. Membuak-buak tu kan. Jadi mereka lagi dahsyat lah. 10 tahun. Tak tengok mak ayah bang. 10 tahun bang. Nak telefon zaman tu mana ada orang ni. Mana ada ni. Kan telefon rumah orang je kalau ada. Ada tulis surat lah. Ayah anda, bonda, anak anda. Kan? Di sini sihat saja. Surat je. Mak pak kita bukan boleh balas surat. Itu kerja orang lain. Adik betul surat. Tak apa cerita dia. Jadi teringat. Bila dah balik, perjalanan balik, tak sabar-sabar kan. Tak sabar lah nak sampai di Subang. Dulu Subang. Kat ni. Malam. Macam mana nak balik? Tak sabar nak balik ni. Teringat mak ayah dan sebagainya. Kita pun balik-balik sampai ke rumah. Tak sampai rumah lagi jauh. Mak tengok kita bayang. Anak aku balik. Kan? Itulah dia. Jadi kerinduan. Jadi Nabi kata, sebab tu sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi SAW yang tak sabar nak tengok anak-anak family ni, dia pun jalan cepat. Cepat kan? Nabi kata, sabaqal mufarridun. Orang-orang yang terlalu merindui, mendahului kita. Berjalan cepat masuk Madinah tadi. Tak sabar nak jumpa anak-anak isteri ni. Lama dalam perjalanan. Jadi Nabi kata, tengok al-mufarridun. Sahabat pun heran. Ya, Nabi kata ni Jumdan. Nabi tunjuk. Kenapa Nabi isyaratkan kepada Jumdan ni? Oh, kita dah dekat dengan Madinah. Nabi kata. Ni tanda dia. Satu gunung yang tinggi, yang kukuh.
Jadi orang yang merindui telah mendahului. Jadi sahabat-sahabat tanya, siapa yang mufaridun? Nabi kita orang yang ingat Allah banyak-banyak, dan orang yang laki-laki dan perempuan. Mereka yang mendahului. Jadi maknanya, Nabi kaitkan. Tengok kalau kamu nak jadi iman kamu sekukuh gunung ini. Kan? Setinggi gunung ini. Maka jadilah orang yang banyak zikir kepada Allah daripada laki-laki dan perempuan. Supaya iman kamu teguh sebagaimana gunung ini teguh dan lebih teguh daripadanya. Kan? Maka itulah dia, hakikat dia orang-orang yang mendahului kepada Allah dalam perjalanan, dan kehidupan kita ni adalah perjalanan. Ya. Wa sa'abqa sa'iran in syi'tu am abaitu. Aku akan teruskan perjalanan ini sama ada aku mau ataupun tidak mau. Ya. Itulah dia. Jadi maknanya perjalanan kita kepada Allah. Jadi siapa yang mendahului kita tadi? Jadi orang yang banyak zikir kepada Allah lah. Jadi dikatakan bahawa al-mufarridun, sebagai ulama kata apa? Alladhi halaka aqranuhum. Kan? Maksudnya kawan-kawan mereka yang telah mati. Sebagai ulama kata mereka yang telah mati dari sudut umur lah. Dia dah mendahului kita. Telah dalam keadaan mereka tadi pergi kepada Allah, dan kita masih lagi berperjalanan. Kita dalam perjalanan. Jadi kalau kita nak, maknanya cepat sampai kepada Allah, maka jadilah kita di kalangan orang-orang yang berzikir banyak-banyak kepada Allah. Ya, jadi begitu. Maknanya, dan hadis kita baca minggu lepas. Satu hadis tu, sahabat Rasulullah syariat Islam banyak. Tunjuklah satu bab yang saya boleh beramal komplit. Nabi kita sentiasa lidahmu itu basah kerana zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berzikirlah kepada Allah taala, insya-Allah taala, dengan izin dan taufiknya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.